Korang mesti pening kan nak beli MVX ABS ni ke ataupun nak beli SP ni. Mesti aku cakap korang perbezaan dia. Yang pertama dari segi cover set dia. Untuk yang ABS ni dia hanya ada varian glossy sahaja. Tapi kalau untuk SP pula dia ada dua varian, yang glossy dan matte. Kalau kau tengok yang matte ni lagi lawa lah orang kata. Yang kedua dari segi meter dia. Kalau yang ABS ni dia pakai meter biasa je. Nampak calculator siut, tapi dia ada wire connect. Cuma wire connect dia biasa je sebab dia akan keluar lampu notification sahaja. Tapi untuk versi SP pula dia pakai meter TFT full color tau. Dan tambahan pula dia punya wire connect ni lagi mantap sebab dia ada paparan sekali dalam meter dia. Kalau kau nampak dia ada music, dia ada navigation, notification, weather dan setting. Yang ketiga dari segi transmisi dia. Kalau yang ABS ni dia pakai CVT biasa je. Tapi kalau yang SP ni dia pakai YECVT. Tak tahu kenapa, tapi itulah nak nampak premium sikit. Tapi nampak semua perbezaan biasa je. So apa yang lebih kat SP ni? Semestinya dekat dia punya downshift. Dia ada 3 jenis downshift. Tu kalau contohnya kalau kau naik bukit ke apa ke, kau boleh tekan lah. So motor kau lagi pick up. Dan seterusnya, motor ni ada 2 jenis mode riding. Yang pertama town mode, yang kedua sport mode. So kalau kau nak jenis macam santai ke apa ke, boleh pakai town mode. Tapi kalau feeling macam nak buat laju ke, nak berlumba kan, kau pakai sport mode. Jadi kesimpulannya, kalau korang nak motor yang jenis simple je, yang macam tak fikir sangat apa dia punya feature je, kau boleh pakai ABS ni. Tapi kalau korang mementingkan performance, nampak premium, nampak lawa, boleh pakai SP ni. Lawa. So kalau kau berminat dengan dua motor ni, korang boleh isi form di bio sekarang, okey?